Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama vlog. Kali ni aku nak pergi jalan-jalan sebab dah lama tak pergi jalan-jalan. Dan tempat yang aku nak pergi ni memang last minute. Sepatutnya dah book lama, tapi semalam baru nak book. Dia tulis tak boleh untuk book untuk hari ni lah, keesokannya. So aku decide untuk walk in je. Kita tengoklah macam mana, boleh walk in ataupun tidak. So hari ni aku tak seorang. Aku pergi dengan tetamu khas daripada KL. So dia turun juga untuk kita explore sama-sama tempat ni. Dia tak sampai lagi. Aku nak try cuba nasib boleh tak walk in sebab ramai gila ni. Tengok sampai kita orang kena parking kat luar. Harap boleh lah walk in. Dah jauh-jauh datang ni kan. Untuk 2 orang dewasa. Dekat dalam nanti ada kena bayar apa-apa? Oh, nak bagi makanan kena bayar lah. Okay, thank you. Oh, kalau sebelum bayar mesti boleh tengok binatang lah. Okay, dah dapat. Hai. Okay, sekarang kita nak pergi sarapan sekejap di Nasi Kandar Ad-Duha. Dia sarapan ke tengah hari? Sekarang ni dah menunjukkan jam 11.45, tapi kita masih tak masuk Fort City. So bila kita masuk lagi, memang tengah-tengah hari buta. Memang kat dalam tu berlecak-lecak. Settle makan sarapan ke tengah hari ni, tak tahulah. So kita kembali ke Fort in the City. Nampak lembu tu, kita nak ada lembu. Sebenarnya hari raya Idea dah orang. So dia akan check dulu barang dekat situ dan baru kita boleh masuk. Depan kaunter tu dia ada tempat jual makanan ni. Makanan ni untuk bukan untuk kita makan untuk kita bagi orang makan. Binatang ni makan. RM10. Kuda kerdil. Hai. Ni bukan kedai. Kedai lain. Falabella House. Kedai lain So sekarang kita berada di Tortor. Besarnya. Besar gila weh. Takut juga kan. Besar gila. Itu pasal rebah. Awak okey ke? Macam dah nak meletas lah. Kita ni sesat ni. Dia adventure sangat ni. Ni memang budak-budak hiking ni. Suka lalu-lalu tempat macam ni. Itu cubaan untuk melarikan diri dekat lubang tu. Dia akan lompat ke sini dan pergi ke sana. Yakin dia lompat. Tak, yang seekor tu macam wah, tangan dia tergantung. Oh. Itu 2 ekor. Itu tak ada. Select dulu. Yang bawah tu tergolek lah tu rasanya. Ui. Ada ular atas kepala. Ui. Macam ni ke? Hidup ke ni? Macam mana dia boleh naik? Kita berada di tempat monyet-monyet. Seekor je ke? Yang lain nak terlepas lah? Kenguru weh. Ada kenguru. Mana kenguru? Ini adalah tempat burung. Banyak gila burung kat dalam ni. Oh, dia tak nak ambil buat. Jom kita tengok burung. Let's go. Ayam apa ni orang panggil? Ayam dada. Ayam katik. Katik pula. Kita kena ghosting dengan burung tu. Lepas tu panjang masa tangan kita sini. Sampai ke dalam ni. Au. Sini. Au. Dia kena atas bahu. Awak ni jangan. Dia Oscar. Hai Oscar. Oh, dia menjawab dengan kelip mata. Dia kopek satu-satu ni. Dia cakap tak ada makanan pula. Takut ke tu? Kita boleh pegang burung. Tapi dia patuk ni. Tak. Takut je. Tu apa perasaan? Perasaan saya sangat happy dapat burung. Selalu burung lari. Tadi burung lari. Buat macam ni tak dapat. Panas juga kan aktiviti kali ni. So kita dah keluar. Dah ada macam-macam jalan lah. So kita nak keluar dulu ke savannah dulu. Kita dah tamat belajar pasal ukura labi-labi dan juga burung. Burung tu sangat jinak tu. Tu ada apa tu? Unta. Bukan tu.
Wih. Dah bercin. Memang panas lah. Aku dah sediakan link dekat bio. Aku dah sediakan link dekat description. Description. Jangan makan. Benda ni korang kena beli RM10 depan kaunter. Tapi tak tahu nak bagi kat mana sebenarnya. Dia macam masuk nak tengok binatang je. Oh ni lah function makanan-makanan tu. Jom. Ni keldai. Ni lah keldai. Oh, dia datang. Dia datang. Wih. Wih. Nah. Wih, gigi dia. Sama. Alpaka juga. Alpaka rambut dia. Budak siap. Keadaan sangat chaos. Jangan ambil semua. Sabar. Semalam bukan korban. Ni lembu ketok tu. Oh, ke dalam sangat. Ke dalam sangat tu. Janganlah masuk semua. Sabar, Sat. Hei. Dia nak jadi carrot tu. Tak ada carrot. Tak ada carrot. Dalam sangat. Sekejap keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Lamanya nak buka mulut pun lama. Jangan pajak atas tu. Kesianlah dia. Janganlah berebut. Sampai patah. Kaki dia pendek je. Ni bini-bini. Makan. Comel. Bulu dia wow. Lembut. Wow. Lembut gila. Wih, dia tanduknya kau hajar tu. Tak takut ke? Tak takut. Nampak, maksudnya dia suka binatang suka dengan dia. Macam kita ni binatang tak suka. Sebab tu huru-hara. Jom kita tengok lembu. Ada lagi ke? Bukan dah sebelah je? Ni masih tertinggal. Bila. Macam malu dengan awak ni nak bercakap. Kita dah buat aksi yang memalukan lah tengah-tengah tadi tu. Ini adalah tempat sejarah budaya mengalir seperti air. Okey? Kebanyakan kampung Melayu sini mempunyai akses air pipe yang terhad. Saya tunjuk cara nak mengambil air perigi dengan betul. Okey, first kau turunkan ni. Pandai kau awak. Right, lepas tu dia akan hanyut sendiri. Dia akan hanyut kat situ, nampak? Boleh boyang sikit. Lepas tu angkat. Beratnya. Ini pelakunya dah buat lari. So kita akan pergi dekat White Buffalo. Ini asal warna dia macam babi. Pig ni. Pig mi? Sebab tu ada banyak lumpur. Dia macam babi sikit. Tapi yang tu tak macam babi pun. Nama awak pig mi ke pig mi? So yang pakai subang kat hidung tu memang sama macam pig mi. So kita dah habis. Pokoknya mango. Kita akan berdepan dengan rusa. Besarlah rusa ni. Hai. Assalamualaikum. Oh dia menjauh dengan Dia tidur. Kita dah sampai ke ni kafe. Ni apa ni? Rumah kampung. Sekilas kehidupan Melayu tradisional. Wow. Tu dua aiskrim ni RM7. Tengok macam sedap je. Kita try lah. Kita gini pig. Comel. Oh, dia bersin pula. Apa-apa pun kita basuh tangan dulu. Oh, landak. Wey. Dia tak pernah tu macam tercucuk member. Tolong. Kacau betul lah korang ni. Ni kita akan tengok depan pada pagar depan. Kita tengok binatang-binatang. No. Jadi tak jadi tidur dia. Ini adalah market
Benda nak dimiau kan. Okey, macam mana bunyi dia? Bunyi dia. Ini yang meme tu. Yang itulah Swan. Jauh sangat. Ini Wan. Ini Wan tu Swan. You. Dia jinak tu. Tapi kau nak bela kena ada lesen. Oh ni tak. Oh tak perlu. Boleh je. Dia macam hamster. Oh. Shoe glider. Ada. Cantiknya. Yo. Rakun. Hello. Tolong. Kita settle, kita nak gerak naik kereta pula. Kita gerak dulu. Gerak dulu Kalau korang dah tengok sampai habis video ni, berapa haiwan yang kita orang dah tengok. So total farm in the city ni RM79 untuk 2 orang Weekend. Tak termasuk makanan. Tak termasuk makanan dan tak termasuk dengan gambar semua. Sekarang kita berada di Coffee Bean. Lokasi kedua untuk hari ni. Tiramisu habis sold out. So ke mana kita ni? So sekarang kita berada di Sunway Pyramid mencari tiramisu. Keluar pagi, balik malam. So jangan lupa like, komen dan subscribe supaya aku lebih kompak membuat vlog lagi. Okay? Hidup ni kental brother. Gerak lu.